lebih di atas nabi-nabi lain. So begah drona Allah Taala sendiri dalam surat Taba ayat 28. Ibn firman Allah iaitu ayat tu baca benar, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Hana kamu tu Muhammad kata melainkan selengkap manusia. Ni Nabi lain hana selengkap manusia. Nah khusus ke kaum tabu-tabu kaum. Habisnya selengkap manusia ke tabu dunia nama manusia. Walaupun Nabi itu lahir negara Arab, kan kurang Arab macam Nabi. Tok dia kurang ajam. Saya ke Arab ajam tu tabu dunia. Jadi luas tak utuh Allah Nabi kita ni. Kami Nabi lain di antara lain Nabi Isa. Yang kutus Bani Israel. Sebagaimana firman Tuhan Allah surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum. Hai ingat hai Muhammad bahawa Nabi Isa kepada kaum tu diri tu. Idh qala Isa bin Maryam. Ketika kelin Nabi Isa bin Maryam, kun ya Bani Israel, wahai kaum tu. Ini Rasulullah ilaikum. Hai Bani Israel, nak taturi lu. Nyulunya Rasulullah ke getah. Pamnya getah nak rugak. Ana rugak kutu ke Bani Israel. Pamnya Nabi kita yo. Buat surat Taba ayat 28. Kutu lekap tu ya. Nah, jadi mana patut tak dia peringati sahabat Nabi yang lebih. Gara-gara lebih Nabi kita yang lebih umat. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata-katanya wahai umat Muhammad yang kitab Allah kata umat Muhammad. Dia tiga agak umat. Tiga agak umat lebih dunianya. Kiban ikatanya jid amar ma'ruf nahi munkar. Cuma awal haji mungkin Nabi amar ma'ruf nahi munkar, haji lain. Sepuru istimewa betul-betul. Tanya madum tu. Atai yang kalau munkar, atai ma'ruf madum dia wajib perintah gop. Dan larang. Selain tak pubuk kedua wajib biang kayu. Payah perintah gop. Selain tak jauh kedua tak larang. Payah larang gop kelin. Ambil tu kedua tu. Nyaban. Bagaimana sabda Nabi? Mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. So di antara kata yang kata dari Muhammad Muhammad yang nak terkalian kemungkaran, hendaklah menegah dengan tangannya, dengan kuatan dia. Ini yang tangguh tegah kemungkaran kuatan pemerintah. Bagaimana nak kata ni? Nak dengan besi, dia muda perang bruk dan gadang ilmu. Perang depu na. Jadi yang kewajiban tu pemerintah amar ma'ruf dengan kekuatan. Sebab tiga mari berjalan dengan gelap tu kedua. You terima ada. Tangguh dia hana kuatan. Baik, wa illa mitati nyah nasu dengan kekuatan dengan negara tu cukup habis roro tu. Nyen pa bilisane ngelidah gednya duku-duku wajib tayu kepada hamba Allah buat ma'ruf wajib tertegah dan muka tan hati. Hai na semua tam dan latihan aja kitanya you ma'ruf larang muka iroi babe kak ke ngati akhir ilam ya tadi tangguh cik mengelidah je dah pegah tayu ma'ruf nahi munkar. Jangan hendaklah ngati latih betul-betul baik dia pi kita hawa ke munkar benci ngati nyan adaful iman tegah munkar yu ma'ruf tegah munkar dengan hati nyan kadikat di paling lain iman. Man menyuruh mengati tak benci kemungkaran yang berarti seolah-olah anak iman ni. Naudzubillah. Nah, jadi menyamanan bukan gad kita. Sahabat Nabi turun gad.
Urung yang lebih ni buat Nabi dibilain. Yang kerja handawa tu kami belanja. Habis hatta fikiran untuk tak mengerti lagi lahir Nabi itu sebagai buat yang kakak pada bulan kalau dikut. Cuma bulan nyoka berakhir. Nyoka itu membelian bulan Rajab. Jadi menyebab bulan Rajab itu masalah Isra' Nabi dan Nabi ulangan. Isra' Mi'raj. Cuma mengenai Isra' Mi'raj yang Allah berfirman dalam ayat yang dua bacaannya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa makna ni? Subhanalladzi, Maha suci Tuhan, alladzi asra bi, yang guna kerja hamba nang uti malam. Malam Nabi malam Isra. Okey. Ya, pada berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia berangkat dari masjid haram ke masjid aqsa. Dan masjid aqsa alladzi barakna haulah. Masjid yang kami memberi berkat sekitarnya. Terlingkam dia aqsa berkat bagi Allah. Bahkan le kubu-kubu anbiya ini. Kubu-kubu anbiya masa Bani Israil kan le inang tanung. Jadi rupari baik yang tu udik ke macam kubu macam aulia urung jeroh-jeroh Allah berkat kat negara-negara. Lagi sejarah kubu Nabi Yusuf. Patio pun Nabi Yusuf di negara Mesir. Itanam bab benih kurung. Hai mereka dapat sana yang belah barat, belah timur. Ke? Jadi rupari ged padi ged tanaman. Rak benih kurung yang na anum Nabi Yusuf benihnya. Jadi akhirnya bunga seurung belah tu anak ged tanaman. Tabak anak kubu Nabi Yusuf tanam belah kan. Akhirnya kubu Allah. Kubu Nabi Yusuf yang na sebelah yang gad benih tanam buat tengah kru. Hai kada dengan kru kena penti-penti kadang kan. Nanti akhirnya dua belah benih kru gad benih. Yang kalau berkat urun jeroh. Yang kejit guna urun jeroh-jeroh. Lah negara tu. Baik yang tu udik ke mata kubu dan ni kita mari boleh diam dia. Ada kau apa kubu-kubu na lang pun berkat negara. Lagi Baitul Maqdis yang diberi oleh Allah, alladzi barakna haula. Kamu beri berkat sekitar yang Masjid Aqsa. Innahu pokoknya taatnya Allah gede dengar dan dia semedam. Cuman bab uram ayatnya dimulai di Allah dengan tasbih subhan. Biasa subhanallah tasbih yang mengisyaratkan apa yang kejadian ke buat aneh, buat nyanyi kata macam subhanallah kamu nomi orang ayat tu kan subhanallah ya, jadi aneh bunyi ukanya salah ajak Nabi aneh punya katanya kurung-kurung iman tapi punya iman kepada Allah aneh sebab yang dipegang ayatnya kemcih dia kurung iman itu dan manusia hai ajak Nabi malamnya yang kejak dari Masjid Haram Ubay time kedih malamnya yang gua anak tu penuh malam sebagai kecil ni bab hotel malam. Nah, maka ni ikut tibilian ya. Tibilian wow. Pada kejadian Isra Nabi. Balamnya kerja. Balamnya wow. Ada wow. Matang tuum di kai. Ya, dia macam tak tuum di kai.
Dengar kan? Dia tak bukat. Nah, bekas jamun. Hidup urung dagang. Tik bengah kan. Tik bengah nak bukat dua tentu. Kan betul tak? Tapi atai ka bengah. Tejak bawa rupi tapi nak bukat dua tentu. Itanya lengan hai. Lengan dulu ini hana dia lagi tu op. Hana tu op bukat kan. Tu op ngan huang eh. Hai don pane le bukat di bengah. Hai don tak tu op. Ngepun tu op ngaru. Iba ngaru. Hai menyum si mulut. Kena tabu-tabu daerah kena beri belukat. Telain berbiak bu nak belukat. Jadi belukat. Hai apa benda kau di mulut dia? Man ti bengah. Ube-ube yang miak kepuak. Itu lain. Habis baju 3 baju juk ke mana? Ya nah. Gerah ngangkat belukatnya enggak ada ya. Ya, urunyo kena tikai. Tinggal tikai. Man put benda. Put kali lep lohro dak kurus macam. Dukna. Na belukat, na berah. Belukat tadi kan? Sabung pang baja. Jadi gimana cara kita op? Hati malam. Hati kena ya Ya, belukat yang katu bunuh kena. Geple, ngecok ubitang. Ubitang kelayu. Cok belukat. Belukat kata dia bunuh. Ya, diri dalam perui. Nanti palipang. Tak you dekat Man mulai positif malam ke. Hai kahana itu bila madam. Positif malam pun dah sok bengah tiga tahun. Hati bengah. Yang melukat you ruang tu lagi kali tak. Nyan kalau menyana ada dagang. Menyana ada dagang. Berbelukat je tak ngaruh. Tapi menyana ada beut. Mudah magun hajut. Ilun na ngan tiro. Begah belum Allah itu bulan kawi. Ilun na pujuk tidara kana pujuk temu daya. Ati wainan beut hajut, imagun hajut. Ya hai. Hai menyana mian cok burantang. Kahai tong habun. Belum menyana ketat beut. Nah, tapi alhamdulillah tanya tam dagang. Baik yang terdon ke ibu. Kamu ragam je magun. Ilun je magun. Jadi takin mak ni magun gero lu. Thuk mana macam mana? Bayam je pegang thuk bayam. Habis ibu tekan kena. Yo. Nya kalau minum dah. Jadi minum nak drone ke ibu. Pun dia yang dagang. Nya ban. Okay? Buka. Yang nak pegah kan? Nabi atin ba Isra Mi'raj. Atin negeri dikai mutan suum. Makan hadrat. Mutan suum dikai. Ya, yang nak pegah dalam suratnya. Sejarah Nabi Isra. Maka hirir. Yang ke payah mula dengan Subhanallah. Kemudian Nabi ni pejak di Tuhan. Kan kejak gerau ke? Yang kejak gerau penetro. Dari masjid Haram weta magedi kok tinggal jat boleh we Nabi melanyang jat melanyang ngo. Kan kejak gerau ke? Kejak Tuhan. Lagi mentu bandingan ni tahu tidom. Mentu lang piah lu nak tidom. Kalau lat hai rumah jat tidom dah tu lang piah. Mentu ni lu ala bunuh kalau jak. Bunuh lunjak nak ceramah nak di Lut Tukun. Bak adik bapa upati dan mendikan ni guru yang tanya pak Lut Tukun. Jadi lunjak berkelam pokok bunga. Pokok bunga pos dengan 7 truk kena 2 je tu. Tegedi biasa kan. Mal lunjak tupu-tupu ini mesti malam acara itu katruk kena. Malahnya baju yang ganti lalu. Bukan orang penyamu tihat betul lo lagi katruk lunjak. Jadi itu biat tu tidak ulang payah lu untuk gede ulang kawi. Pegah bangun. Ya.
Hai rekan. Ya, ban. Ilon balawa di Kutamnya. Tidur belum piah dulu. Beram tidur dalam kawi. Hai kiban pejan dia. Hai, melanyo aja, melanyo luar. Oh, mang boti. BN tu ke dia Kutamnya on simpang kawi. Dari pesantren simpang kawi nak kira-kira 3 kilometer. Ha, nu boti. Membuli biar jannya on simpang. Belum dia Kutamnya. Mai biarlah sal di tidur. Hai lưng kalau jak kero. Bucit gebujak di tegu. Duduk dalam kepiah punya. Bak lunjak, tewa lah kepiahnya cepat. Oh, baru bangun aku tidak mula kawi. Tidak yang najak gunung tahu je. Jadi menurut aku, sahabat Nabi kan kejak keruh. Hana perhiring teu rumi man. Hana putih hirinya. Mungkin buat Tuhan. Nah,